kita akan bersama dengan Imam Muda Jabar, di mana beliau akan menyampaikan ibrah daripada ayat 111 dari surah At-Taubah. Jadi tanpa masa, silakan saudara Imam Muda Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memerhatikan ayat yang cukup luar biasa ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli daripada para mukmin, daripada harta benda diri mereka, harta benda mereka, dengan balasannya adalah syurga, sama ada mereka berperang membunuh musuh mereka atau terbunuh. Janji Allah itu pasti, seperti yang termaktub di dalam kitab Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Maka barang siapa yang menyempurnakan janjinya dan menerimanya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah berita gembira, terimalah berita gembira dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan demikianlah wadzalika huwal fawzul azim, kemenangan yang besar. Mudah-mudahan dengan nikmat keamanan, dengan nikmat keselamatan yang kita perolehi daripada benteng-benteng yang ada di dalam negara kita ini, Allah mengekalkan nikmat kemakmuran dan nikmat keamanan kepada semua kita, dan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Sebut ramai-ramai, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan nikmat aman ini kepada saudara mara kita di seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dia Imam Muda Jabar. Macam tu je pergi. Baiklah, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Imam Muda Jabar atas perkongsian sebentar tadi. Dan yang pastinya adalah benda yang boleh buat balik nanti. Selain daripada mendengar baik-baik lagu, kita juga mendengar nasihat kepada Imam Muda Jabar berkenaan sesuatu yang dicungkil daripada ayat suci Al-Quran yang tadi sebentar tadi.